Simpan sikit pelur tu. Hari ini hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan. Hari ini juga mengesahkan bahawa Parti Bersama tak masuk bertanding, walaupun Parti Bersama dah umumkan 3 hari yang lepas. Tapi ada benda yang kelakar dan kurang cerdik berlaku di media sosial. Saya rasa korang pun perasan. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Bila Parti Bersama dah umum tak masuk bertanding, maksudnya nama Parti Bersama tidak akan muncul di kertas undi. Tiada calon, tiada aku janji untuk Negeri Sembilan, tiada ceramah meminta undi dan tiada kelibat lori warna kuning di Negeri Sembilan. Tapi bila buka media sosial, kita masih nampak Parti Bersama menjadi sasaran perbincangan, kritikan dan serangan. Kalau ada yang kata saya tak suka ceplos-ceplos, hari ini saya nak tolong ceplos-ceplos. Saya kesian tengok ceplos-ceplos di media sosial dan saya tertanya-tanya, kalau Parti Bersama tidak berada di gelanggang, kenapa masih menjadi sasaran? Mengapa tenaga dihabiskan kepada pihak yang langsung tidak bertanding? Nasihat saya pada ceplos-ceplos, jangan salah pilih sasaran. Jangan bazirkan sumber pada sasaran yang tidak memberi kesan kepada objektif utama. Masa adalah sumber. Tenaga adalah sumber. Perhatian rakyat juga adalah sumber. Kalau semuanya dihabiskan kepada sasaran yang salah, apa yang tinggal untuk meyakinkan pengundi? Saya nak ajar sikit pasal strategi perang kepada ceplos-ceplos. Bukan sebab saya nak pertahankan Parti Bersama, tapi sebab kesian dekat ceplos-ceplos. Nampak sangat ceplos-ceplos tak ada panglima perang. Ini soal disiplin strategi. Seorang panglima yang baik sentiasa bertanya satu soalan sebelum mengarahkan serangan. Adakah sasaran ini membawa aku lebih dekat kepada kemenangan? Kalau jawapannya tidak, jangan lepaskan peluru. Dalam politik pun sama. Sebelum menyerang seseorang, tanya dulu, adakah serangan ini membantu meyakinkan rakyat? Adakah ia menyelesaikan masalah rakyat? Atau sekadar memuaskan emosi sendiri? Emosi hanya buat kita puas hati saja. Tapi salah sasaran bermaksud hilang fokus. Kalau ceplos-ceplos nak belajar lagi pasal strategi peperangan, saya boleh ajar. Tapi ada 2 syarat. Pertama, sediakan pulut kuning dan ayam panggang. Kedua, kena masuk dulu Parti Bersama. Dalam tentera, salah satu perkara yang perlu diambil kira dalam merancang serangan adalah simplicity. Rancangan mesti mudah difahami supaya anggota tidak keliru. Apa yang berlaku dalam politik negara kita memang keliru. Saya pun tak salahkan ceplos-ceplos kalau keliru sampai salah pilih sasaran. Kita ambil contoh di Kerajaan Pusat. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung tubuh kerajaan dan Perikatan Nasional adalah pembangkang. Tapi di PRN Johor dan PRN Negeri Sembilan melawan sesama sendiri. Apa yang lebih keliru, di PRN Negeri Sembilan boleh pula Barisan Nasional berpakat dengan Perikatan Nasional atau lebih tepat dengan PAS dan Parti Wawasan. Walaupun mereka berpakat secara tak rasmi. Macam kata Ketua Menteri Melaka lah, bersanding tidak berpelamin. Lagi keliru bila Parti Bersatu yang sebahagian dari Perikatan Nasional pun masuk bertanding dengan logo sendiri. Dah jadi macam cerita keluarga 69. Tapi yang paling steady, Parti Bersama. Sebab tu saya sokong Parti Bersama. Saya percaya ramai lagi rakyat Malaysia yang sama macam saya, yang dah bosan dengan percaturan politik demi kuasa. Sebab tu Parti Bersama menjadi sasaran walaupun tak masuk PRN Negeri Sembilan. Sebab tu saya kesian dekat ceplos-ceplos yang keliru ni. Last-last salah sasaran.
Kalau masih nak jadikan parti bersama sebagai sasaran, tunggu PRN Melaka nanti. Sekarang, biarlah parti bersama buat persiapan tempur. Sebagai penutup, orang bijak tidak menembak semua yang bergerak. Orang bijak memastikan setiap tembakan membawa mereka lebih dekat kepada kemenangan. Jangan sampai terlalu gairah menyerang. Akhirnya terlupa siapa musuh sebenar. Jangan bazirkan peluru pada sasaran yang salah. Kerana apabila peluru habis, musuh sebenar masih berdiri. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.